Kemalangan maut membabitkan 9 anggota pasukan simpanan Persekutuan FRU di Teluk Intan Perak 13 Mei lalu berpunca daripada lebihan muatan melampau pada lori membawa batu kerikil. Pasukan petugas khas Siasatan Keselamatan Pengangkutan Jalan turut mendapati lori berkenaan tidak mempunyai ciri keselamatan asas. Laporan akhir pasukan petugas khas Siasatan Keselamatan Pengangkutan Jalan berhubung kemalangan maut membabitkan lori muatan batu kerikil dan trak FRU dikeluarkan Kementerian Pengangkutan menerusi laman sesawangnya hari ini. Laporan itu menjelaskan punca utama kemalangan adalah tindakan lori berkenaan yang memasuki laluan bertentangan dan bertembung trak FRU yang sedang berkonvoi pulang ke Ipoh. Kehilangan kawalan kenderaan berpunca keadaan muatan melebihi 70% daripada had yang dibenarkan sehingga menjejaskan keupayaan membrek, kestabilan dan kawalan steering ketika kecemasan. Faktor lain adalah pengurusan syarikat pengendali lori yang lemah kerana pemandu tidak menerima latihan formal dan penyelenggaraan kenderaan hanya dibuat apabila rosak. Selain itu, sistem kedudukan sejagat GPS kenderaan tidak berfungsi dan tiada pemantauan masa nyata. Laporan turut mendapati trak FRU tidak dilengkapi tali pinggang keledar atau penyandar kepala. Kekurangan ini meningkatkan tahap kecederaan dan bilangan korban jiwa. Susulan itu, pasukan petugas khas mengemukakan 16 syur keselamatan, antaranya peningkatan pematuhan kod amalan industri untuk keselamatan bagi pengendali kenderaan berat, peningkatan ciri keselamatan kenderaan kerajaan seperti pemasangan tali pinggang keledar bagi semua tempat duduk, serta mewajibkan penggunaan perakam data dan teknologi pemantauan secara mandatori ke atas semua kenderaan berat komersial.